Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya nak tunjukkan satu video demonstrasi yang ramai orang saling buat silap, iaitu cara kerja yang betul dan salah ketika menggunakan mesin larik. Ramai orang berfikir benda ini adalah remeh, tetapi sebenarnya satu kesilapan kecil boleh menjadi tragedi yang besar. Jom kita tengok apakah tragedi-tragedi yang besar itu. Jadi sebelum itu, korang mesti tak tahu kan apakah itu mesin larik? Mari saya beritahu. Mesin larik adalah mesin pemesanan yang digunakan untuk memotong, membentuk atau menggerudi bahan kerja. Biasanya dilakukan kepada logam, kayu atau plastik dengan memutar bahan kerja tersebut terhadap alat pemotongan yang tetap. Ia membolehkan penghasilan permukaan bulat, silinder, kerucu dan bentuk kompleks lain secara tepat. Terdapat juga pembahagian-pembahagian yang terdapat dalam sebuah mesin, iaitu headstock, carriage, belt and tailstock. Akhir sekali, terdapat pula pelbagai pemotongan yang dilakukan terhadap bahan kerja yang mengikut spesifikasi, iaitu facing, threading, knurling dan lain-lain. Okey, sebelum kita mula, saya nak tanya, pernah tak nampak orang guna mesin larik tapi caki dia masih tersangkut atau baju longgar siap berkibar-kibar lagi dekat spindle? Benda ni macam ni nampak kecil tapi bahaya dia sangat besar. Ramai pelajar yang baru tak sedar yang mesin larik ini bukanlah macam mesin biasa. Ia berfungsi dengan kelajuan yang cukup untuk tertarik apa saja yang dekat dengannya. Jadi, caki yang tertinggal boleh melayang macam peluru. Baju longgar boleh tersangkut dan pusing sekali dengan spindle. Dan rambut yang tidak diikat pun boleh digulung dalam masa beberapa saat. Jadi, sebab itulah sebelum kita sentuh mesin ini, kita mesti faham apakah risiko dia. Kita bukan nak takut-takutkan, tapi nak elakkan kecederaan yang sebenarnya. Boleh dicegah kalau ikut prosedur. Operator memasuki bengkel dengan pakaian yang tidak sesuai seperti baju longgar, rantai, di leher dan rambut yang tidak diikat. Keadaan ini amatlah berbahaya kerana pakaian atau aksesori boleh tersangkut pada bahagian mesin yang sedang berputar. Jadi situasi ini menjadi lebih serius apabila operator memasukkan bahan ke dalam cap tanpa memastikan ianya lurus dan tidak mengetatkannya dengan betul. Jadi caki juga ditinggalkan pada cap yang menunjukkan kecahayaan yang serius. Sebaik mesin dihidupkan, bahan mula bergetar dan menandakan ketidakstabilan. Ini boleh menyebabkan bahan tercampak, rosak mesin dan mencederakan operator, ataupun dia boleh mencederakan orang di sekelilingnya. Jadi, sebaliknya, amalan yang betul bermula dengan pemakaian PPE yang lengkap seperti goggles untuk melindungi mata, apron untuk perlindungan badan dan kasut keselamatan. Rambut juga diikat, baju dirapikan dan semua aksesori ditinggalkan bagi mengelakkan risiko tersangkut. Operator kemudian memasang bahan ke dalam cap dengan memastikan ia lurus, seimbang dan benar-benar diketatkan. Caki juga ditanggalkan serta disimpan sebelum operasi dimulakan. Seterusnya, operator memeriksa dulu keadaan mesin termasuk tool post dan spindle bagi melaraskan speed dan feed mengikut jenis bahan dan memastikan semua komponen dalam keadaan yang selamat. Setelah semuanya disahkan, mesin dihidupkan secara terkawal dengan operator yang berada pada posisi yang selamat sepanjang proses. Dengan langkah yang tersusun dan sikap berhati-hati, operasi ini menjadi lebih lancar dan risiko kemalangan dapat dikurangkan dan kualiti kerja boleh meningkatkan dengan ketara. Ini sekali, keselamatan bukannya hanya mengenai peraturan tetapi tabiat kerja. Cara yang salah boleh menyebabkan kemalangan dalam beberapa saat. Tetapi dengan menggunakan cara yang betul dapat melindungi anda sepanjang semasa kerjaya. Jadi sentiasalah utamakan keselamatan kerana mesin boleh diganti tetapi nyawa tidak boleh diganti. Sekian daripada saya. Terima kasih.